kamu buat di sini? Sebenarnya saya dah bosan dah main game. Dah tak tahu dah nak buat apa. Saya ada ide. Jom ikut saya ke satu tempat. Kita dekat mana ni? Kita dekat Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 kali ke-43. Pesta buku ni dekat mana? Pesta buku ni dekat Pusat Dagangan Kuala Lumpur. Jom kita sama-sama explore. Bro. Di sini terdapat pelbagai jenis laluan yang boleh dikunjungi. Bersama saya, Abang Hazim. Okey. Soalannya, apakah jenis buku yang anda gemari dan kenapa? Okey, terima kasih adik. Jenis buku yang Abang gemari, buku lawak kampus. Adik pernah baca buku tu? Okey, kerana buku tu kalau kita baca dia sangat menarik dan lucu kan? Okey, itu saja di buku Abang. Wah, banyaknya tingkat. Di samping itu, terdapat pelbagai aktiviti yang menarik boleh dilakukan di sini. Dia tak mampu tengok, tapi mampu miliki. So apa beza? Yang ada mata tak mampu milik. Kami juga berpeluang menemu ramah salah seorang penulis yang hadir pada pesta buku ini. Bersama saya, Aimaisara, penulis Bling. Apakah nasihat anda kepada murid yang ingin menjadi penulis? Okey, untuk jadi penulis tidak boleh tidak. Mestilah membaca. Kalau kita tak membaca, kita tak terdaftar kosakata dalam minda kita. Jadi kita nak menulis pun tersekat-sekat. Jadi untuk jadi penulis, mesti banyak membaca, dedahkan diri dengan pelbagai bahan bacaan dan paling penting selepas itu buat laporan nilam. Dari situ latihan menulis berlaku pula. Terima kasih. Sama. Weh, lapar lah weh. Ni ada kafe. Jom. Selain roy-roy buku, terdapat juga gerai-gerai yang menjual makanan bagi mengisi perut pengunjung yang kelaparan. Pesta buku ini mempunyai keistimewaannya tersendiri. Antaranya ialah Bersama saya, Akak Nurin, Duta Buku. Akak, apakah keistimewaan Pesta Buku pada tahun ini berbanding tahun sebelumnya? Okay, kalau kita tengok keistimewaan Pesta Buku pada tahun ini, kita boleh lihat urai lebih banyak berbanding tahun-tahun lepas. Kalau tahun lepas urai kita 1,000 lebih je. Kalau tahun ni kita ada 1,100 lebih lah. Lebih banyak berbanding Pesta Buku tahun 2025 sebenarnya. Okay, terima kasih. Best ke hari ni? Best, saya pun nak buku yang saya dapat. Jadi, jom ada datang ke sini. Sekian saja liputan daripada kami hari ini. Panima TV, jadikan hari anda berinformasi. Yup.